Bagi yang berdekatan di Adas Selangor, wajib main Sungai Ciling ni. Kerana dari KL akan ambil masa dalam sejam hingga 2 jam. Di pintu masuk sampai ke pendaftaran lebih kurang dalam 200 meter. Terjun mengambil masa 45 minit hingga 1 jam dan bermula dengan titik gantung ni. Bagi anda yang baru berjinak-jinak untuk hiking, Sungai Ciling ni memang sesuai sebab trekking dia tidaklah terlalu mencabar dan lebih kepada nature yang akan melalui sepanjang laluan air terjun. Kita juga akan melalui 5 ke 6 kali laluan sungai sebelum kita sampai ke puncak waterfall. Yang melintasi sungai, kita boleh berikan ikan kelah makan, tetapi hanya makanan yang dibenarkan saja yang kita boleh dapati di pintu masuk tadi. Laluan melintasi sungai pun tidaklah mencabar sangat. So, anda boleh juga bawa anak-anak untuk beriadah sambil menikmati keindahan alam. Dan atas ni korang wajib mandi tau sebab air dia memang sejuk gila. Kat sinilah tempat ikan-ikan kelah berkumpul sambil menikmati keindahan alam. Jumpa lagi di video seterusnya.